adabul qiraah wa matalibuha. Okey. Adab-adab membaca Al-Quran dan tuntutan-tuntutannya. Okey. Jadi kita tak tahu nak baca detail pada malam yang berbahagia ni. Kita tengok satu persatu dululah. Okey. Kita panggil pertama sekali al-awwal al-ikhlas. Okey. Mengikhlaskan diri ketika membaca Al-Quran, itu jelas, ya. Yang kedua berwuduk. Ya. Adakah makruh baca Al-Quran tak berwuduk? Ulama kata tak makruh, tapi dia panggil khilaful aula. Maksudnya lebih baik berwuduk, tapi tak berwuduk pun dapat pahala. Tapi dengan syarat, itulah kata bukan dalam hadas lah. Bukan dalam hadas besar lah. Okay. Bukan dalam keadaan junub dan sebagainya. Tapi maknanya membaca Al-Quran tanpa wuduk, dia kurang sempurna, kurang adab. Tetapi tidak jatuh makruh. Maksudnya dia khilaful aula. Dia baik, tetapi lebih baik itu ada wuduk. Dan wuduk ni dia nurun ala nur. Okay, wuduk ni cahaya atas cahaya. Segala kebaikan yang kita buat dengan wuduk ni, kesan rohani dia lebih besar. Dan hadas itu hijab. Di sisi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam keadaan hadas itu hijab. Sebab tu di antara tanda orang beriman yang baik imannya, sentiasa memelihara wuduk. Kerana apa? Kerana orang yang berwuduk ni dia tak ada hijab. Maksudnya bukan tak ada hijab. Dia apa kita panggil lebih kurang hijab berbanding orang yang tak ada wuduk. Dalil dia ialah apabila nak sembahyang dia boleh terus sembahyang. Tapi orang yang tak ada wuduk dia tak boleh terus sembahyang. Dia terhijab, dia bersolat sehinggalah dia berwuduk. Dan itu belum cerita lagi yang maksudnya macam kita katalah, ulama sebagai ulama menganggap berada dalam keadaan bukan menganggap lah, orang-orang sufi, orang para arifin, mereka mengatakan bahawa berada dalam keadaan hadas tu hijab. So baik. Tapi kita macam kita sebutlah, dia lebih aula lah, aula disunatkan. Kemudian bersiwak, sebab bila kita baca Al-Quran ni banyaklah akan ada malaikat, antaranya malaikat akan mengambil bacaan Al-Quran itu kita itu, dan kalau mulut itu busuk maka menyakitkan para malaikat. Kemudian menghadap kiblat. Yang keempat, menghadap ke kiblat. Ini pun penting juga tuan-tuan. Orang yang dekat ataupun orang yang muraqabah dengan Allah, dia akan sentiasa sedar di mana arah kiblat. So dia tak akan meludah ke arah kiblat, dia tak akan apa kita panggil hulurkan kaki ke arah kiblat. Dan apabila dia nak melakukan kebaikan, dia akan melakukannya dalam arah kiblat. Nak berzikir ke, nak baca kitab ke dan sebagainya, dia utamakan kedudukan menghadap kiblat. Bahkan dalam sebahagian riwayat, dalam satu-satu majlis tu, dia punya sayyid dia punya penghulu dia adalah yang menghadap ke kiblat. Sebab tu siapa yang diminta susun majlis zikir ke apa semua, dia pastikan yang kondak tu ataupun yang jadi kepala kita katalah, itu menghadap ke kiblat. Okey, baik. Kemudian antara adab-adabnya juga adalah itu yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah bersihnya tempat dan suci dan bersihnya tempat di mana Al-Quran itu hendak dibaca. Okey. Kemudian yang keenam, suci daripada hadas akbar. Itu jelas kita dah terangkan tadi, berkaitan dengan berwuduk. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan memulakannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebut okey. Adab yang ke-8, adab yang ke-8 tadabbur. Jadi tadabbur ni imam kita Abdullah Sirajuddin meletakkannya daripada adab-adab membaca Al-Quran.